Pertamanya saya mengalu-alukanlah kedatangan Ketua dan Pemuda PAS Pusat, Yang Berhormat Ustaz Afnan Hamimi. Pak orang kata serih pulang ke Ganggai. Sebab dia walaupun ahli parlimen ahli ustaz beranak di Baling tapi dia banyak masa dia duduk di Kelantan lah. Orang tak tahu tu. Tu kita tahu. kita tahu. Jadi tengok dia pandai kecek Kelantan ingat okey bini dia Kelantan. Bini Kelantan tak? Jangan tanya sini, jangan tanya sini. Ada hak tak istihar. My bini is watching. Nama baca binti kan. Okey. Jadi hak dia istihar rasa bukan Kelantan. Aku tak tahulah agak-agak pandai boleh istihar. Baik. Jadi untuk makluman semua, sayanya menyaksikanlah bagaimana susah payah jerit payahnya Menteri Besar Negeri Kelantan, PMB, Yang Berhormat Wan Rahimi dan semua jawatan kuasa pengubah namun kita ni tidak mesyuarat sekali dua, berpuluh kali. Okay. Kona kok tu, kona kok ni untuk memastikan enactment pada kali ni RUU ni berjaya dibentangkan dan berjaya diluluskan. Bukan setakat tu. Kita nak pergi jauh sikit lagi supaya tidak ada ruang untuk orang nak cabar sikit lagi. Walaupun orang panggil set-set yang tidak suka kepada kanun jenayah syariah ni akan sentiasa cari jalan. Tapi nak ayatnya lawyer-lawyer kita, peguam-peguam kita daripada Juham dan sebagainya cuba tutup ruang supaya mahkamah syariah terutamanya terus berdaulat di negeri Kelantan, khasnya dan di Malaysia umumnya. Sebab tu kita kena ucap terima kasih banyak-banyak pada Menteri Besar Negeri Kelantan, PMB, lawyer-lawyer kita dan semua jawatan kuasa ini yang telah orang panggil coh pala budak-budak tu cari jalan untuk memastikan benda ni lulus dan benda ni akan selari dengan undang-undang di peringkat pusat. Itu saya. Maknanya kita ni betul semula lah. Betul semula. Setelah dibatalkan oleh mahkamah. Cuma lepas ni kalau dia cabar pula seperti mana MB sebut, kita betul pula. Betul pula. Maksudnya lah ni kita tidak akan mengaku kalah. Demo Wak Roblok jalan kalau cepat kita unggah aku jalan kau tahu lagi. Bagi biasa gitu tak. Jadi ayatnya lah ni seperti mana di Kedah lah baby tak. Ya. Apa ni hari ni Dibatalkan rayuan judi di Kedah ni. Benda tu bukan penamak kepada perjuangan kita untuk memertabatkan syiar kita di negeri Kedah lah. InsyaAllah di negeri Kedah pun seperti mana hari ni dan kemarin seluruh negeri mari sokong pembentangan ni, insyaAllah di Kedah nanti kita pula akan pergi untuk memberi sokongan kepada negeri Kedah, insyaAllah. Maknanya dia guna ruang kelonggaran yang ada di peringkat perlembagaan persekutuan itu untuk mencabar. Jadi kena penggubah undang-undang peringkat persekutuan lah. Kena tutup kelompangan tu bukan setakat negeri dia. Bukan setakat negeri. Jadi tu kerja parlimen lah tu. Parlimen. Nak masuk tajuk tu. Kita serah kepada ahli parlimen. Boleh sambung lah. Siapa dia? Nampak spam. Mau menteri tahun ni. Takut sebut payah. Tak benar boleh sambung. Pergi kepada parlimen direct gitu. Kita santai kan. Di pertanyaan parlimen orang kata kau dia ahli parlimen. Ada kau kena bibat tu ke ataupun masuk bahan dalam sidang lah kepada bahan sidang boleh kecek belakang kau atau boleh mencelah macam apa tu boleh langak kau banyak soalan tu sekali tanya gitu lah. Dia tugas parlimen ni ialah menggubal undang-undang di peringkat persekutuan lah. Persekutuan. Jadi seperti tadi Ustaz Firdaus sebut, kenapa undang-undang jenayah syariah Kelantan tu dicabar dan akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan kerana ada kelompangan dalam perlembagaan persekutuan itu yang membenarkan individu-individu untuk mencabar undang-undang yang digubah di peringkat DUN dan akhirnya dibatalkan. Jadi macam kita sebut tadi, maka tugas parlimen lah sebenarnya kalau dia mengambil semangat
mendokong syariah Islam ni. Jadi dia kena pastikan semua lubang-lubang yang masih lagi terbuka itu ditutup supaya tidak lagi dicabar selepas ni oleh mana-mana individu. Kalau tidak jadi tak ada peranan lah DUN ni buat undang-undang. Jadi kita akan menafikan suara DUN, dan DUN ni mempunyai bidang kuasa Dewan Undangan Negeri lah, bidang kuasa jadual negeri. Di dalam lembaga persekutuan ada jadual persekutuan, jadual negeri, jadual bersama. Jadual negeri ni lah dia bertanggungjawab terhadap hal ehwal agama Islam di negeri itu. Jadi kalaulah undang-undang yang sedia ada sekarang ni bermakna seolah-olah perlembagaan persekutuan ni, undang-undang ni tidak mengiktiraf kuasa negeri untuk mengubah undang-undang Islam dia sendiri. Betul. Jadi maknanya di situ masih ada kelonggaran. Dan sebab itulah disebut oleh Adun Warahmi Wabi Adun Melo, disebut oleh Hobi Melo dalam sidang dewan yang saya tonton tu. Dia undang-undang ni akan sentiasa dicabar sehinggalah dia akan ditutup lah kelompangan dibaiki. Memang bahasa dia dah undang-undang dia orang buat. Dia akan ada kelemahan dia. Dan proses dia tu. Jadi undang-undang hak tu hak tak ada kelemahannya. Okey, di mana dibuat undang-undang tu? Kalau di peringkat negeri, di DUN. Kalau di peringkat parlimen, di peringkat persekutuan ni, di Dewan Parlimen. Jadi sebenarnya tugas ahli parlimen ni ialah menggubal undang-undang. Bukan kerja ahli parlimen pergi cuci loket, pergi tengok rumah orang bumbu cabu, bukan. Cuma hak tu tadi buat atas ihsan dia. Moga dia wakil rakyat pergi turun. Peran yang utamanya membina undang-undang, menggubal undang-undang dan menentukan sesuatu dasar dan polisi kerajaan, meluluskan bajet, kutip duit daripada mana untuk dapatkan income hasil pendapatan kerajaan. Itu dibahas tu bajet setiap tahun tu. Kemudian dibahas pula nak belanja lagu mana, kementerian ni berapa kementerian ni berapa juta, kementerian ni berapa bilion. Bahas. Kadang kita boleh tanyalah segala macam tindakan-tindakan kerajaan tu kita boleh tanya, kerana parlimen ni dia badan legislatif, pelaksana ni badan eksekutif. Jadi eksekutif ni boleh dipersoal perjalanan dia tu dalam parlimen. Sebab tu baru ni sidang khas RCI tabung haji tu. Nak masuk situ tajuk tadi. Jadi kita masuk selalu. Kerana tabung haji ni adalah agensi di bawah badan eksekutif. Tugas dia untuk melaksanakan keputusan di peringkat legislatif. Apa legislatif buat? Legislatif buat satu perlembagaan persekutuan kita menggariskan mengenai Islam sebagai agama rasmi persekutuan, dan di situ orang Islam ni boleh pergi haji. Jadi nak membantu memudahkan urusan umat Islam ni, ada JAKIM ditubuhkan, ada tabung haji ditubuhkan, dan ada badan-badan lain. Jadi tabung haji ni adalah di bawah tanggungjawab badan eksekutif. Maka bila kita nak persoal, bila kita nak pertikai, bila kita nak bertanya, dibawalah Perdana Menteri bawalah benda tu ke dalam parlimen, badan legislatif. Perdana Menteri bawa. Tapi hari dia nak bawa tu dia sakit. Kebetulan dia sakit. Jadi kita pun duk tengok dia duk gambar tu lewat ke apa tu kan, agung beri bunga. Kita doa dia sembuh lah. Dia hari ni pun kata dah discharge tubik daripada hospital. Betul lah. Habis parlimen ni pun tubik hospital dulu. Jadi mungkin semua tu kebetulan sajalah. Adakah ini suratan atau kebetulan? Ianya adalah satu suratan dan kebetulan. Jadi kenapa ahli parlimen PN ni keluar daripada Dewan? Kerana kita pada peringkat awal lagi, apabila kita tahu Perdana Menteri ni tak sihat, bermakna dia tidak boleh hadir sidang Dewan. Bila dia tak boleh hadir, persoalan-persoalan kita yang kita nak tanya nak bahas ni dia tak jawab. Bila dia tak jawab, orang lain jawab, tak sepatutnya lah. Kerana isu yang besar sebegini, dia juga sebagai Menteri Keuangan, dia bertanggungjawab terhadap pengurusan perjalanan keuangan tabung haji, dia kena responsibel, dia kena jawab. Jadi kita tak persoal dia sakit tu, nak buat mana sakit tu kerja tu bukan kerja dia. Cuma kita minta tangguh sidang parlimen sehinggalah dia sihat, dia boleh mari. Dan RCI ni, laporan ni telah pun siap 3 tahun lepas, 2023. 3 tahun 2026 baru boleh betul. Kalau 3 tahun kita boleh tunggu sehingga nak dibentang di parlimen, kenapa tak boleh tunggu 3 hari siapa Perdana Menteri tu buat baru kita boleh bahas. Jadi kita persoal kenapa dibuat juga sidang dalam keadaan PM tak boleh hadir. Bukan salah PM, dia sakit, tak apa, tangguh. Sebab itulah kita tak puas hati, kita tunjuk protes, kita keluar daripada Dewan. Boleh Ustaz dah mari bicara dah semua. Jadi akan datang ni sehari dua lagi akan boleh dibangkitkan semula kata benda tu. Boleh dibangkitkan semula, tapi
Parlimen ni dia ada tajuk-tajuk dia. Yang dipanggil namanya, mengikut istilah parlimen tu dia panggil AUM. Bukan anugerah juara lagu. Aturan Urusan Mesyuarat. Okey. Jadi setiap hari tu dia ada AUM. Maknanya AUM. Esok ni dia ayak dah. Pagi pukul 10 gapo dia. Pukul 11 bincang gapo. Pukul 12 gapo. Petang gapo. Ada jadual dia. Ada perbincangan dia dah. Ada tajuk dia dah. Ada agenda dia lah kalau kita mesyuarat ni. Jadi kita tak boleh masuk agenda kita koksi lagu tu, tak boleh. Kita kena ikut agenda hak parlimen tetap. Mana mencelah pun tak boleh. Boleh mencelah. Tapi menteri ni yang nak menjawab, dia boleh memilih untuk jawab ataupun memilih untuk tak jawab. Kerana tajuk kita celah tu tak kena soalan bincang waktu tu. Tu kaedah dia. Setengah orang tak tahu. Setengah orang ingat masuk parlimen ni boleh teh macam kedai kopi, nak kacik belakang. Macam tak ada ruang kau usul-usul. Kita boleh hantar usul persendirian. Dan usul persendirian tu speaker boleh benarkan dan boleh tak benarkan. Terbatas juga. Kalau speaker benarkan pun dia mesti mematuhi 3 syarat. Ini dalam peraturan dewan. Syarat pertama, usul ni usul yang isu berkepentingan ramai. Kalau usul tu usul Al-Baramika saja tak boleh ataupun Hatai saja tak boleh. Dia kena berkepentingan ramai, orang ramai. Tabur haji okey memenuhi perkara tu. Yang kedua, dia kena mesti perkara tu mesti disegerakan. Jadi tabur haji ni segera. Tak segera boleh tangguh. Buat 3 tahun boleh tangguh kan. Jadi mungkin speaker boleh kata benda ni tak segera. Kepentingan ramai ya tapi tak segera. Pasal dia boleh tangguh dari yang dia lepas dah. Yang ketiga, dia ni mesti perkara tertentu. Perkara tertentu ni maknanya bukan perkara hak umum general. Tak tahu bincang gapo. Bincang tentang kejadian banjir kilat. Mana tak tahu. Kena spesifik mana. Jadi dalam kita nak submit usul ni, kita kena memenuhi 3 syarat ni. Siapa yang kena nilai ni? Speaker. Mana kuasa tu di speaker. Ada di speaker. Kalau speaker kata saya tolak usul ni kerana tak memenuhi syarat yang ketiga, habis. Okey, kalau dia terima sekalipun. Bila usul tu boleh bahas? Setelah selesai semua usul-usul kerajaan. Kalau tak ada? Dia tangguh esok pula. Tak boleh tangguh. Kalau tak dia tangguh penggal lagi. Proses. Ya, atas kuasa speaker belakang. Tu cara dia. Yalah, boleh. Jadi itulah peranan ahli parlimen. Tapi seorang ahli parlimen dia boleh berbahas ataupun kalau ikut AUM tak ada tu. Berapa minit sebenarnya setiap orang? Biasa kalau kita bahas dia ada 3 jenis, 3 bentuk perbahasan. Perbahasan yang agak panjang lah, perbahasan menjunjung kasih titah tuanku dengan perbahasan bajet tahunan. Perbahasan menjunjung kasih titah tuanku ni biasanya paling lama dia beri 12 minit. 12 minit. Kita kecek ni pun kat setengah jam dah ni. Dia ada ke semua ahli parlimen 12 minit? Semua ahli parlimen. Ahli parlimen boleh belakang. Kecuali ketua ahli parlimen hak jadi ketua parti dia beri lebih sikit. 15 minit, 20 minit. Ketua pemangkai dia beri sejam ataupun sejam setengah. Gitulah. Jadi dengan masa yang terbatas tu kita nak kena sebut benda yang betul-betul boleh sebut lah. Ada banyak banyak isu. Isu rakyat kawasan kita lagi. Kalau hamba halus tak kena sebut pula halus tak. Walaupun kecek kata. Tak termasuk orang kacang tu tak termasuk ulu langit yang jadi tu lagi tu. Dia kaca tu dia ganggu masa kita. Maksudnya atas speaker. Kalau speaker berasa sial tengok dia kena ganggu dengan jelutong ulu langit, dia tambah sikit seminit 2 ya. Ulu langit kadang-kadang 2 minit dia ganggu. Itulah. Jadi kita ni bila bahas ni kita bangun tu kita kena ada seni kita juga nak patuh hujah dia ataupun tak sibuk dia tanya. Bukan sekadar kita hanya menyampai apa kita nak ayak, kita juga nak kena tengok jangkaan apa orang lain nak tanya kita ni. Itulah. Jangkaan ni ada hadirin yang soalan kata. Kita buka kan. Ya kau nak kau tu. Ya sebentar ni kalau ada boleh tanya juga. Cuma itulah perlu kita nampak untuk sidang parlimen. Maknanya bukannya boleh kecek belakang dan ada timing. Ya. Setiap ahli parlimen. Jadi timing tu kena guna sebaik mungkin. Dia ada aturan dia. Dan dia ada di screen tu timing tu. Kita start bangunnya beri salah ya. Dia pun jalan lalu masa gerak lalu. Dia di screen tu. Bila habis kat masa, speaker akan sebut yang Muhammad masa solat tamat sila lolok. Kata gitu lah. Kalau speaker timbalik speaker tu. Baik, kita clear lah isu ni. Tapi si A ni panjang lagi Ustaz. Maknanya adakah ada sidang lagi ataupun bagaimana penyelesaian? Itu atas
sidang akan dibahas ataupun tidak bergantung kepada speaker macam saya sebut tadi, dan bergantung kepada Perdana Menteri lah, kerana dia ada kuasa untuk mohon sesuatu sidang tu diadakan ataupun tidak diadakan. Kalau Daripada saya, tak semesti tunggu sidang parlimen nak buat tindakan-tindakan tu. Terbit saja laporan RCI tu, waktu tu kajak kena tindak dah. kena ambil tindakan pada siapa yang terlibat kan. Dan memang pun dilaporkan sebahagian besar daripada syur RCI itu telah pun dilaksanakan, telah pun dibaiki. Jadi sebenarnya kita pun tertanya-tanya juga, apa waktu pilihan raya Negeri Sembilan ni tiba-tiba PM umum nak buat sidang khas pasal RCI ataupun haji. Sedangkan benda tu dah dilaksanakan. Bukan kita tak setuju. Tapi kenapa timbul waktu pilihan raya Negeri Sembilan? Tak ada presiden lagi, PM bahas dah dalam pilihan raya. Mana show-show yang telah dibuat dalam laporan RCI itu telah diambil tindakan. Sebahagian besarnya dilaporkan kepada kita, telah pun dilaksanakan untuk ditambah baik. Tidak ada isu besar sangat lah sebenarnya. Isu ada, tapi dia telah diambil perjalanan untuk ditambah baik. Macam model salah mulut nak jawab belaka tu. Jadi Yang sepatutnya dia buat sidang ni ialah isu kita ni kena scam dengan syarikat e-Fisher daripada Indonesia, kumpulan wang amanah persaraan pencen kuat tu 600 juta tu. Hak tu tak selesai lagi. Dan kita pun tak tahu jawapan lagu mana. Dan duit tu duit untuk orang yang bersara. Adakah tu akan ada agenda dalam mesyuarat pendapat? Tak tahu, kita desak dia bincang dalam agenda-agenda. Isu korporat mafia yang dibangkitkan sebelum ni. Isu besar lah yang melibatkan negara kita kehilangan kerugian berbilion berjuta-juta ringgit. Patutnya isu itulah. Yang dia sebut sakau-sakau tu. Tu kerja SPRM polis lah nak gigak tu. Tapi nak selesai masalah pokok tu, itulah yang kena buat sidang khas patutnya. Bahkan isu hak dia bawa sendiri dulu pun tak selesai. Ya. Scorpion apa semua. Sepatutnya. Jadi tergeleng kaget tu kan. Jadi kita tak silah dia guna sidang parlimen ni untuk modal politik saja. Sebenarnya modal politik ni biar atas petas kamu politik sudah lah. Siapa nak agak dalam parlimen ni tempat buat undang-undang, tempat buat dasar. Bukan parlimen, bukan petas politik. Patut bagi gitu tu dia serah kau ceplah lah. Tak ada dengan dia kelas Perdana Menteri. Tapi dah dia Ilham pun kata chat messenger dia tak hafal dia kan. Nanti dia kena buat kajian. Jadi itu isu parlimen. Jadi isu politik ni KP mungkin Ustaz Fidah ataupun YB boleh sebut. KP mana ni? Ada dua KP ni. Dua KP. KP Malaysia. Utama KP Malaysia. Sebab dia tetamu kita melihat dinamika politik hari ni, kalau kita tengok di peringkat persekutuan, kerajaan perpaduan lah kita sebut kan, ada perpaduan ini perpaduan. Barisan Nasional bersama dengan PH. Berbeza sekali. Apabila turun ke Negeri Sembilan baru-baru ni, BNPH tidak sekali, tapi BNPM itu yang lebih menarik. Kalau di Johor tu solo lah, tapi tebu istihar bagi sokongan awak kan. Main selup pula tu. Lagu mana tu? Itu seterusnya Melaka. manis lah. Kenangan manis seumur hidup. Saat lagi apa saat ni? Kita penyatu dinamika politik. Sani Hamzah panjang. Kita pun tak tahu apa dia nak. Dinamika politik ni lah, maknanya titik mula kepada penyatuan itu bagaimana boleh berlaku dan adakah akan bergerak ke negeri-negeri lain lepas ni. Titik mula ni ialah kerana nak kalah PH. Kalau bukan main selip gagal ikan ke apa. Main selip gagal ikan itu aktiviti program. Ya, sebenarnya yang tujuan saya lah untuk kita kalahkan PH. Dan untuk mengalahkan PH ni kita kena bersatu. Kita kena bukan bersatu hak ilah deposit tu. Kita kena penyatuan. Payah sebut kata yang bersatu amanah tak boleh berlaku sebutlah ni. You nak. Jadi orang jadi confused. Kita tak boleh pecah lah. Kalau undi kita pecah, maka dengan sendiri PH akan menang secara automatik. Jadi nak menghalang kemenangan dia tu, maka kita kena satukan undi Melayu, terutamanya undi dalam kalangan PAS dan UMNO ataupun PN dan BN. Itulah asal tujuannya. Okey, yang keduanya, apa akan jadi selepas Negeri Sembilan? Apa seterusnya? Seterusnya ialah kita akan terus menerokai ruang-ruang kerjasama ni supaya bola pecahnya. Kalau orang tua tak boleh nak duduk sekali, biar orang muda buat dulu. Monggo orang tua ni dia ada banyak sejarah. Dia ada banyak kisah, dia ada banyaklah lipatan-lipatan sejarah dia. Orang muda ni buku sejarah dia nipis baru. Nipis lagi. Jadi tak apa, orang tua tak boleh mula, tak apa, orang tua ni dia tunjuk jalan. Orang muda pergi.
Jadi itulah yang sedang cuba diusahakan oleh kita lah sekarang ni. Mana bukan setakat pilihan raya dak. Kita akan teruskan usaha-usaha penyatuan ini supaya mengurangkan sebanyak mungkin perbezaan dan mencari titik persamaan. Bagaimana di Melaka? Adakah akan berlaku macam... Mesti. Kita akan cuba buat. Kita akan usaha bukan setakat Melaka siapa pihak dunia belah. Kita akan usaha supaya tidak ada perpecahan. Dan orang politik kena faham. Maksud tidak ada perpecahan dan maksud penyatuan ni bukan bermaksud kursi saja. Bukan bermaksud menang pilihan raya parti mana bertanding, parti mana tak bertanding. Bukan setakat tu. Isu yang paling besar atau pasal paling besar kepada penyatuan ni ialah siapa dia pun, orang, pemimpin, kumpulan, kena letak tepi kepentingan diri ataupun kepentingan kumpulan dia. Letak kepentingan ummah depan. Kalau dia masih nak letak kepentingan diri dia, aku boleh kursi banyak mana, aku boleh tanding, aku tak boleh tanding, pak bela pun tak boleh kecek penyatuan, perpaduan ni. Kena letak ummah dulu. Kena letak ummah dulu depan. Nak letak ummah dulu depan tu tidak mudah lah. Kecek lepok kah ni mudah. Tapi nak buat di alam realiti tu ada cabaran-cabaran dia. Mana ada Kejut ambo habis dia tanya soalan. Bekas kan? Mundi DAP lah ni. Ada perubahan. Kita tengok pattern Negeri Sembilan ni China kurang keluar mengundi. Kurang. Kurang keluar mengundi dan kalau di Dun Cenah tu tempat Anthony Loke tanding tu kita dapati pengundi Cina yang keluar mengundi tu tidak memberi undi pada dia. Jadi ada yang beralih undi kepada BN lah. Kalau di Cenah tu di MCA lah. Ada perubahan. Sama ada dia berubah ataupun dia nak protes. Antara kedua tu lah. Mana Cina pun tak. Kalau macam pokok dia ni, siapa dia tak puas hati DAP ke bawah? Ekonomi. Okay. Orang Cina ni yang menjadi pertimbangan besar dia lah soal ekonomi. Dia nak nego payah. Dengan sistem percukaian yang ada sekarang ni, ada tax invoice, cukai-cukai baru yang diperkenalkan menyebabkan untung dia tu, keuntungan dia tu makin kecil. Dan semua benda dia kena lapor ke income tax. Tax invoice ni semua kara lah. Kamu duduk jumpa orang Cina kedai nego kapung di Alustar pun, dia kedai rucik kapung biasa ya, seperti kita ya. Dia kata habis semua kara kena cukai habis. Habis semua dia kena report lah. Dulu dia kena report beberapa perkara saja. Dia pun untung dia kecil. Kedai dia pun kedai biasa, tak ada aircon, tak ada gapo. Susun pakai tutup jadi pintu tu. Kedai lama dulu lah. Jadi Cina orang tutup dulu pun tak puas hati. Payah pada GST dah. Payah pada GST lagi, bukan. Benda ni daripada dasar daripada Madani lah ni yang menyusupkan pokok dia ni sebabnya. Kerja APH ni. Kerja APH ni. Sebab tu dia marah ke DAP kerana DAP dulu berjanji untuk membantu dia. Tiba-tiba bila DAP jadi sebagai kerajaan, dia kau susah. Tu suara yang dia beritahu pada kita lah. Cina marah sebab ekonomi dia. Sebab ekonomi. Kita menyeru kepada penyatuan untuk menstabilkan politik. Politik stabil, ekonomi akan stabil. Cuma untuk tambah sikit daripada KP. Makasih. Biru yang boleh hak mentah. Benar. Maya air kosong. Tak air lah kau. Berat. Orang bagi jauh. Jadi untuk penyatuan ni memang satu perkara yang ditakuti oleh PH lah. Sebab benda ni memang terbukti di Negeri Sembilan. Dan kalau buat kajian secara betulnya di seluruh negara pun, PH dan juga DAP terutamanya kalau besar seandainya penyatuan ni kita buat betul-betul. Cuma sahabat-sahabat semua, nombor satu ni seperti mana YB Ustaz Fnes sebut lah, bukan suatu benda yang senang. Sebab apa? Sebab dalam UMNO pun ada yang tak suka penyatuan. Jadi sebab tu kita selaku amil limpas tak ERC lah, tambah-tambah ERC ni, kita jangan mudah termakan umpan orang duk pelaga kat dalam Facebook. Tak, banyak lah ni page saraf dia pelaga, dia kata dah bui nak satu dah nak bekerjasama dah. Kelantan kena wis bagus kerana. Jadi dia cocok tu. Jadi alik kita tak kata gapo lagi. Kan? Batu ada orang kita boleh duk kapo member sudah dah lah. Parlimen kita boleh ke UMNO ke.
Jadi benda-benda tu adalah suatu perkara sarah pada musuh untuk menggoyahkan kita. Nak pelago. Nak pelaga kita. Padahal kita baik oleh dah. Kadang-kadang dengan Tok Imam UMNO ni. Okay. Kapun Tok Imam UMNO komuniti masjid semenjak daripada Muafakat Nasional 1.0 untuk maklum YB lah di Kelantan ni semenjak Muafakat dulu. Walaupun di peringkat pusat UMNO dengan PAH top sekali, tapi di peringkat kapur ni masif sekali. Maksudnya di peringkat kapur ni lepas baik Muafakat 1.0 dulu boleh gerak sekali. Jadi benda tu kita jangan termakan umpan yang dibuat oleh page-page satu ni untuk pecah belah ke semula. Terutama rakyat-rakyat kita lah. Jadi sebab tu kita kena bagi kepercayaan sepenuhnya terutama kepada pimpinan lah. Kalau dah lebat pemuda, kepada pimpinan pemuda. Ke mana arah tuju strategi kita tu, tengok arah tangan ketua pemuda PAH Pusat. Ya hala ke mana, time tu kita gerak ke arah tu. Kalau main lupa lah. Sebab sebab strategi ni sahabat-sahabat semua. Kalau kita royak awal, musuh tahu. Kita ambil contoh Sultan Muhammad Al-Fatih dulu lah. Kalau dia umur awal dalam surat khabar, dia nak naik bahtera dia ke atas bukit tu. Orang tahu awal, jawab dia orang suka awal. Tapi strategi dia tu, orang kiri kanan pun tak tahu, dia dah tahu. Maka strategi itu berjaya. Itu maksud strategi. Cuma, di mereka ahli bawah kena dengar. Kalau general kita kata, bukan mutun negap, bukan atas jalan raya lah. Apa saya suka lah. Kalau general kata, break. Kata jalan. Sebab apa? Kadang-kadang kita kena break di suatu tempat yang sesuai dan masa yang sesuai. Dan kadang-kadang kita kena perih motor laju di satu tempat yang sesuai dan masa yang sesuai. Jadi benda tu, pimpinan tahu bila kita nak break, bila kita nak laju. Jadi benda ni sebab ni. Cuma lah ni, YB tak? Berbeza lah dengan ahli PAH Jamil sebelum 2015. Jamil 2015 tu payah. Kan, hamba dah, Ustaz Afnai pun tanya tu, KP Pelawin ada. Susahnya kita. Nak boleh ke buat sesuatu keputusan tu balas dengan ahli dulu. Lah ni Alhamdulillah tu habui. Dah lepas ni, Tok Guru waktu ambil keputusan, walaupun kalau lah 20 tahun yang lalu payah kita nak terima, tapi ahli PAH tak ada wala, boleh terima. Macam berlaku di Negeri Sembilan. Siapa jangka nampak macam balas di Johor tak? Tiba-tiba 18 hari bulan Julai, malam tu pakat ada sepetah berlaku. Apa ni, penceramah PAH dengan UMNO. Semua orang tak jangka. Bahkan hamba yakin DAP dan juga PH pun dia tak jangka. Tiba-tiba boleh dua sekali. Nampak Johor dulu macam nak bat lah. Okay. Dia dalam masa 2 minggu tu, dia tak ada nak counter attack. Sebab tu strategi ni yakinlah dengan strategi kepimpinan kita ni. Tak sudah tanya lah strategi kamu. Kita bahagia buat. Sebab tu Yasi, Amma, ambil kita ni kena duduk situ. Nak cerita kepada sahabat-sahabat kita. Lepas ni akan ada banyak lagi kamu tu. Betul lah. Dia kau boleh, dia kau dacing. Alik kiri, alik kanan. Tu tak bicara lagi lah. Jadi, nak minta saran YB Capital sekali lagi terhadap bila kita malam ni TTF sama ARC kan. Jadi, saran dan nasihat ARC lah dengan suasana politik hari ni. Dan pembawa pada hari ni. Ni nak sudah ni? Gulung. Nak gulung. Nak gulung dah. Ingat gulung. Itu baru naik, nak khabar naik atas tu. Kau pun harap bau. Nasihat ahli RC ni. Pasal ni boleh ahli RC boleh bawa wakil lah. Nasihat umum ni. Poin yang ni Ustaz Firdaus sebut tadi tu. Salah. Kita tidak salah, betul dah. Dan ayatnya sama fikrah. Fikrah. Ambo ayat sama dah. Kalau contoh penyatuan ni ialah jalan raya lah. Jalan raya ni tempat semua orang ada. Semua orang pergi. Jadi jalan raya ni dia adalah satu platform penyatuan. Kalau tadi kita bicara politik, penyatuan lain politik. Jalan raya ni pun tempat penyatuan juga. Basikal duk jalan raya, motor duk jalan raya, kereta, lori, berapa bah. Kereta pula hak mahal, hak murah, hak ada rotek, tak ada rotek. Ada belakang atas jalan raya tu.
Jadi semua orang duduk atas jalan raya. Di jalan raya ni, mu naik gapo pun mu kena patuh pada peraturan. Peraturan yang paling besar sehinggalah pada peraturan yang paling kecil, paling ringan. Dan kalau kita tak patuh peraturan itu, walaupun peraturan itu kecil, risikonya lah tepuh satu sama lain. Accident, terbabah. Jadi kita ni pun support juga. Dalam politik ni ada peraturan dia. Peraturan dia apa? Islam lah. Kalau kita pergi pada Islam. Peraturan dia apa? Tata susila, etika. Kalau orang tidak Islam, agama masing-masing ada peraturan dia. Budaya hidup bangsa masing-masing ada peraturan dia. Tak ada budaya orang lain hok suruh buat jahat ke orang lain, tak ada. Tak ada budaya dalam ataupun ajaran agama masing-masing hok boleh bunuh orang suka-suka hati, tak ada. Jadi masing-masing ni kalau patuh pergi pada agama dia, bahasa dia, budaya dia, bangsa dia ni, dia akan boleh hidup molek supaya kita duduk jalan raya. So, yang kedua jalan raya. Jalan raya ni banyak jenis kenderaan. Dan jalan raya ni juga tepat kita boleh tengok banyak perangai orang. Moga perangai orang itu dia akan diterjemuh di atas jalan raya ketika dia memandu kenderaan. Kalau dia jenis tak sabar, dia tak cara lampu merah tak merah. Merah dia jalan, hijau dia berhenti. Dia takut ke hijau. Hijau, trafik light hijau je berhenti. Ada kisah lah, kisah ni pun ambil pada Ustaz Jah juga ni. Dia ni budak baru nak belajar naik motor. Nak Sabah dengan RC lah dia. Dia ni baru nak belajar naik motor. Lepas dia naik lah dengan orang yang biasa bawa motor. Budak bawa motor dengan bawa laju. Jadi dia kata bila siapa lampu traffic light ni, merah ni, dia kata merah tak seperti dia kata. Straight jalan. Kata apa straight jalan? Dia kata habis aku ajar kalau merah tak seperti jalan. Budak hok bawa motor depan ni, budak belakang tu tanya. Dia pun jalan straight. Siapa trafik light hijau je berhenti. Budak hok belakang ni tu tanya, apa mau berhenti hijau? Berhenti takut habis aku lalu litah kata. Moga habis dia ajar kalau merah jangan berhenti kan. Jadi dia berhenti takut habis dia litah depan. Balik. Tu cerita Ustaz Jah. Ambo siapa sanak dia ya ni. Di maknanya atas jalan raya ni kalau kita tak patuh peraturan ni, dia akan menyebabkan bahaya. Dia atas jalan raya ni semua orang kena disiplin. Amos sebut tadi dia mempamerkan cara seseorang tu memandu perangai di atas jalan raya. Ada orang dia fikir diri sendiri. Dia parking kat si. Orang nak masuk rumah tak boleh. Orang nak tubik pergi lorong-lorong mana-mana tak boleh. Jadi semua ni mendidik kita supaya sabar. Kalau kita ikut kita kan. Panah bagi kita pun berhenti kereta tengah jalan tu kat turun gocoh dulu, bergama dulu. Tu ya Ferrari tu. Lah ni kan. Tu ya Ferrari dengan Viva tu deh. Viva arus tu. Dulu kan kita naik kereta ataupun kita naik kereta ayah kita bawa kan, kita jauh kan tengok orang gocoh atas jalan raya. Orang dulu dia malu. Malu tu tinggi. Dia kata kalau nak itu pun berhenti tepi lah, kita pergi selesai situ. Biar orang lain ni biar boleh lalu. Dia jangan biar orang lain nampak kita duk balah duk kocok tu tak comel. Paling tidak pun sesabar lah. Paling tidak pun sesabar lah. Ginilah kita kisah sabar lah. Pasal malu tu ada. Orang learning tak tahulah. Bukan setakat tak malu. Nyerekod dia sendiri viral. Dia duk balah bangga. Dia duk balah dengan orang tu, dia rekod dia sendiri viral. Padahal salah dia kan. Salah dia. Dia nak malukan orang tu. Padahal orang dengan sendiri orang kata ke dia. Ya. Jadi bila kita makin hilang malu, makna kita makin nipis lah kot email kita ni. Bak malu tu sebahagian pada email kau kan Ustaz. Orang Ustaz bila pakai kapih ni hamba tak kapih lah. Hamba pakai topi, pakai helmet. Baru lepas. Ada cerita. Jadi makna gapo-gapo pun atas jalan raya kau, atas jalan raya pun kita kena patuh peraturan, apa lagi atas jalan politik. Jadi ada peraturan dia. Dan ambo suka juga guna perkataan malu tu tadi. Orang tak malu atas jalan raya, dia nyusah kau orang. Orang tak malu dalam politik, nyusah kau orang juga. Nyusah kau orang, nyusah ke rakyat, nyusah ke negara. Orang tak malu, dia nak jadi Perdana Menteri. Daripada dulu sebut, saya jadi Perdana Menteri. Kalau saya Perdana Menteri, saudara. Sama. Saya ulang, saudara. Dia kena buat ikut. Saya ulang.
Ustaz kan. Dulu dia sebutnya macam supaya dulu dia sebut, dia kata kalau saya jadi kita minta peruntukan pembangkang ni sama kata. Lah ni ahli parlimen dia tak jawatan. Tidak tarik peruntukan. YB Subang, YB Wong Chen. Ahli parlimen dia seorang lagi sebelum ni Rafizi. Ni yang terbarunya sebelum ni Ampang yang dinafikan peruntukan. Ahli parlimen fikir tu parti dia. Jadi dia sendiri bila wartawan tanya, bila masa peruntukan kena bagi pada ahli parlimen. Padahal dulu dia sebut gitu. Jadi sebenarnya nak selesai masalah negara ni mudah ya. Perdana Menteri kena rujuk Anwar Ibrahim. Baru boleh selesai insya-Allah. Bukan PMX jadi SPM. Maaf lah ceplos-ceplos hak tengok ni. Minta maaf. Jadi itulah podcast ataupun sembang santai kita pada malam ni. Habis dah baru duk panas ni. Dia tak boleh lama-lama. Tengah sedap tu kena putih. Kena berhenti pasal kita ada siri pula akan datang. Kena pakat dengar, pakat mari. InsyaAllah. Jadi itulah sahaja podcast pada malam ni. Jadi mau selamat kembali. Mohon maaf kalau ada tersalah atau terkasar. Terima kasih kepada panel kita yang berhormat Ustaz Afnan dan juga yang berhormat yang berusaha. InsyaAllah. InsyaAllah. Atas kesudian malam ni kita bersama-sama dengan ARC dan kita berkongsi, kita buat santai tapi ada isi yang boleh dibawa oleh anak muda ini dalam mendepani politik dan juga cabaran semasa. Jadi akhiri dulu pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, and share dan insya-Allah bertemu lagi kita. InsyaAllah. Assalamualaikum. Ada lagu